Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pembaca dan peminat laman Impiana. Kali ini kami akan kongsikan info dan tip tentang penjagaan dan pembajaan indoor plant di kediaman anda. Jadi kali ini kami tampilkan Encik Steven Siva iaitu pakar kepada indoor plant. Selepas kita meletak pokok di dalam rumah, kita kena menjaga dia dengan terapi sebab pokoknya tidak kena matahari dan tidak membaja selalu. Pokok di dalamnya kita kena membaja dan menggembur. Bila membaja, sebulan sekali kita kena membaja pokok tu dan penggemburannya sebulan sekali juga untuk menjalankan akar-akar dia dengan selamat. Dari segi pembajaan, ada jenis-jenis baja yang berlainan. Jika pokoknya pokok palm, kita pakai NPK 15-15-15 dan kalau pokok berbunga, kita memakai 15-15-12. Pokok bunga tidak sesuai dalam rumah. Tetapi ada customer nak pokok bunga dekat rumah, kita kena boleh letak, tetapi setiap 2 minggu kita akan menukarkannya pokok itu. Sekarang saya nak menunjukkan cara pembajaan untuk sejenis pokok macam ini. Kita menggunakan baja NPK 15-15-15 dan mix dengan baja NPK 15-15-12. Kuantiti baja yang kita nak masukkan ialah limited, sebanyak ni je. Kita kena taburkan baja keliling pasu ni, tidak mengenakan daun. Dan penyiraman serta-merta kena dibuat. Kalau tidak pokoknya akan kering ataupun daun akan mati.